Selamat datang. Untuk perkongsian kali ini, jom kita terus ke satu idea yang sangat menarik, iaitu bagaimana firman Tuhan itu sebenarnya adalah santapan, makanan sebenar untuk jiwa kita. Okey, kita mulakan dengan sesuatu yang kita semua faham, iaitu rasa lapar. Cuba ingat balik bila kali terakhir anda rasa lapar sangat sampai tak boleh nak fokus buat benda lain. Perasaan tu, keperluan yang mendesak untuk diisi. Itulah titik permulaan kita untuk faham satu kelaparan yang lebih dalam, kelaparan rohani. Tapi sebelum kita bercakap pasal makanan, kita kena faham dulu dari mana datangnya menu ni kan? Asasnya mudah je. Kita menyembah Tuhan yang nak berkomunikasi. Tuhan yang bersuara di tengah-tengah dunia yang selalunya sunyi. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat jelas ni. Sebelah kiri, kita ada Tuhan yang berfirman. Tuhan yang dari awal lagi aktif berkata-kata. Mencipta alam semesta ni pun dengan suaranya. Dan di sebelah kanan, kita ada berhala yang bisu. Ia cuma objek. Senyap, tak boleh bercakap, apatah lagi nak bagi panduan hidup. Dan inilah masalahnya kan, macam yang disebut dalam kitab Habakuk. Apa gunanya patung ukiran? Ia tak boleh buat apa-apa. Sebab ia bisu, ia tak ada kuasa nak bagi kehidupan, tak ada kuasa nak bagi arahan, ia cuma senyap. Jadi, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata-kata, soalan seterusnya mestilah, macam mana suara dia tu sampai kepada kita? Jom kita tengok saluran-saluran komunikasi ilahi ni. Alkitab tunjukkan kita beberapa cara. Kadang-kadang, dia bercakap secara langsung, macam kepada Adam dan Hawa dulu. Ada masanya, dia guna perantara, nabi-nabi macam Musa ataupun malaikat untuk sampaikan mesejnya. Tapi, cara yang paling utama dan paling muktamad, Tuhan berfirman kepada kita adalah melalui anaknya sendiri, Yesus Kristus. Kita boleh bayangkan macam ni lah. Seolah-olah Tuhan tengah buat panggilan telefon kepada kita. Di tengah-tengah semua kesibukan dan hingar-bingar hidup, ada satu suara, satu panggilan yang ajak kita untuk berhenti sekejap dan dengar. Ini bukan panggilan biasa. Ini jemputan kepada satu perhubungan dan kehidupan. Okey, sekarang kita kembali kepada idea lapar tadi. Kalau Tuhan berkomunikasi dengan kita, maka firman-Nya tu bukan sekadar maklumat. Ia adalah khasiat. Ia adalah roti untuk jiwa kita. Yang ini kita semua tahu, roti, nasi atau apa-apa makanan rujik memang penting untuk hidup. Tanpanya, badan kita jadi lemah dan akhirnya tak dapat berfungsi. Ia satu keperluan asas yang kita tak boleh nafikan. Dan di sinilah letaknya perkara paling penting. Ini adalah kata-kata Yesus sendiri. Dia kata ada sesuatu yang lebih penting daripada makanan fizikal. Kehidupan yang sejati, yang betul-betul memuaskan, datangnya dari memakan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi, apa sebenarnya firman Tuhan ni? Ia bukan cuma teks purba yang tersimpan dalam buku. Ia adalah sumber utama kita untuk kehidupan rohani. Dari situlah kita dapat tenaga nak hadapi cabaran, kekuatan untuk terus berdiri dan bimbingan untuk cari jalan dalam hidup. Dan hasilnya bukan sekadar bertahan hidup. Macam yang Nabi Yeremia cakap, bila kita jumpa firman-Nya dan kita makan, ia jadi kegembiraan hati kita. Ia membawa kita kepada satu kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang kaya, bermakna dan penuh dengan tujuan. Okey, semua ni kedengaran hebat kan? Tapi, macam mana nak buat secara praktikal? Macam mana kita nak makan firman Tuhan ni? Nasib baik, Alkitab ada bagi kita satu resepi 3 langkah yang sangat mudah. Kalau kita ikut contoh Ezra, resipinya jelas. Langkah pertama, meneliti. Ini bukan sekadar baca laju-laju ya, tapi betul-betul tetapkan hati untuk kaji dan faham. Langkah kedua, melakukan. Sebab tahu saja tak cukup kan? Kita kena amalkan apa yang kita dah belajar tu dalam hidup kita. Dan langkah ketiga yang melengkapkan pusingan ni ialah mengajar. Bila kebenaran tu dah ubah hidup kita secara automatik, kita akan rasa nak kongsikan dengan orang lain. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Kalau firman Tuhan tu makanan, soalannya bukan adakah anda akan makan, tapi apa yang ada dalam menu anda. Untuk minggu yang akan datang ni, apakah santapan rohani yang anda akan sediakan dan nikmati untuk jiwa anda? Pilihlah hidangan anda dan selamat menjamu selera.